Ramai calon N1 ingat psikometrik ni senang, tapi untuk jawatan PTPO, soalan dia lebih kepada uji sikap kerja pejabat. Kalau anda dapat panggilan ujian psikometrik Pembantu Tadbir Perkeranian Operasi N1 Semenanjung, tahniah. Exam ini akan dijalankan pada hari Rabu, 3 Disember 2025. Ada 657 kekosongan dan 1,500 simpanan. Jawatan PTPO ni banyak kerja fail, data, pengurusan rekod, kaunter dan sokongan operasi. Jadi psikometriknya fokus pada 4 teras penilaian utama. Yang pertama, disiplin dan kejujuran mengurus dokumen. PTPO urus fail kerajaan, ada perkara sulit. Mereka nak tengok calon amanah dan tepat. Yang kedua, ketelitian dan minat pada kerja rutin. Kerja pejabat banyak tugas ulangan, jadi perlu teliti, stabil dan konsisten. Yang ketiga, perkhidmatan pelanggan dan komunikasi positif. Terutama di KKM dan kaunter JPA. Calon kena sabar, jelas dan tidak mudah marah. Yang keempat, tindak balas di bawah tekanan kerja. NA filing, urgent memo, pertukaran arahan, psikometrik uji cara anda kawal tekanan. 3 contoh soalan psikometrik N1 PTPO. Soalan 1. Saya memastikan semua dokumen yang saya urus diperiksa 2 kali sebelum dihantar. Cadangan jawapan setuju. Ia menunjukkan calon teliti dan bertanggungjawab, tapi tak ekstrim. Soalan kedua, apabila pelanggan bercakap dengan nada tinggi, saya tetap akan kekal tenang. Cadangan jawapan setuju. Kerja kaunter N1 perlukan emosi yang stabil, bukan cepat melawan. Soalan ketiga, saya tidak kisah melakukan tugas yang sama berulang kali setiap hari. Cadangan jawapan setuju. Jawatan PTPO banyak kerja rutin. Jadi, jawapan perlu tunjuk kesediaan dan kesabaran. Sedikit tips hadapi ujian psikometrik N1, elakkan jawapan terlalu ekstrim. Contohnya, sangat tidak setuju untuk soalan penting. Tunjukkan nilai teliti, sabar, jujur dan stabil. Jawapan anda kena konsisten, jangan sekejap malu, sekejap agresif. Ingat, sistem kesan corak jawapan, bukan satu-satu soalan. Jawab ikut karakter pekerja pejabat kerajaan. Profesional dan tenang. Untuk calon-calon PTPO N1, kami ada rujukan khas untuk anda. Nak tak jawab 200 contoh soalan, siap ada cadangan jawapan dan huraiannya sekali. Anda juga boleh study nota-nota penting, fahami tips, format dan banyak lagi. Jangan tunggu lagi, cepat dapatkan rujukan ni dan study. Klik link di bio sekarang ataupun DM Cik Su untuk dapatkan rujukan. Nanti dah lulus, bagi tahu Cik Su tahu.